Assalamualaikum, pembuka bicara kepada anda semua pendengar cerita kisah seekor anjing yang sangat setia, pasang telinga dan terdeka karena banyak belajarnya. Terima kasih pengurusi acara, para juri yang dihormati, guru-guru yang dikasihi, dan kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hari ini, saya ingin membawa kalian semua menelusuri satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang pemuda beriman yang dikenali sebagai Ashabul Kahfi tertidur di dalam gua melintasi zaman bersama seekor anjing makhluk Allah yang setia. Siapakah dia? Dialah Idnir, penjaga pintu gua. Kawan-kawan, pada zaman dahulu terdapat sekumpulan pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka hidup dalam masyarakat yang menyembah berhala, namun mereka tetap teguh berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Kerana iman yang kuat, mereka dikejar dan diancam. Lalu mereka melarikan diri menuju ke sebuah gua. Tolong pemuda ambil keputusan, larikan diri cari perlindungan. Tawakal dan doa jadi bekalan, demi Tuhan akidah dipertahankan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Maksudnya, adakah kamu menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi itu sesuatu yang menakjubkan dan tanda-tanda kekuasaan kami? Dan di situlah untuk satu makhluk yang luar biasa, seekor anjing. Walaupun hanyalah seekor anjing, namun hatinya penuh kesetiaan. Idnir tidak mahu berpisah dan pemuda beriman itu. Ia mengikuti mereka masuk ke dalam gua dan menjaga mereka sepanjang masa. Imam Ibn Katsir mengatakan dalam tafsirnya yang terkenal, Ibn Jurayj berkata, ia menjaga pintu mereka. Sudah menjadi sifat dan kebiasaan seekor anjing terbaring di hadapan pintu, seolah-olah hendak mereka yang berada di dalam. Ia duduk menghulurkan kedua-dua kakinya di luar pintu masuk gua. Disangka tidur hanya sebulan, rupanya 309. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah ulung. Dengan izin Allah, pemuda-pemuda itu ditidurkan bukan sehari, bukan sebulan, tetapi 309 tahun. Dan sepanjang itu, Idnir tetap setia dan tidak bergandak menjaga pintu gua. Allah SWT berfirman lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa labisu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Maksudnya, dan mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun dan ditambah 9 hari. Kawan sekalian, mereka yang Ashabul Kahfi terima juga diterima anjing mereka. Tidur panjang yang mengingkapi mereka, mengingkapi si anjing juga. Inilah manfaatnya menyertai orang-orang lain, sehingga anjing ini pun ikut terkenal dan terangkat derajatnya. Apabila mereka bangun, dunia telah berubah. Namun, kisah mereka menjadi bukti kekuasaan Allah. Dan Idnir, seekor anjing disebut dalam Al-Quran kerana kesetiaannya kepada orang beriman. Kisah Idnir selayaknya menjadi peringatan setiap hamba bahawa keberkahan dapat datang bagi siapa saja, termasuk pada hewan. Walaupun hewan ini diharamkan untuk menyentuh dan makan dagingnya, Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk tidak bersentuhan dengan anjing dan air neraka kerana hukumnya haram bagi muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW
suntikan bekasnya. Lalu basuhlah bekas itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan, tahu tak? Pada bulan April lalu, seorang lelaki warga tempatan ditahan kerana melakukan penganiayaan terhadap haiwan dengan menenangkan seekor anak anjing ke dalam tangki berisi air di Shah Alam dan merakam aksi itu sehingga tular di media sosial. Justice di bawah Seksyen 29 Angka Pendidikan Haiwan di 2012 dan Seksyen 428 Kanun Keseksaan jika didapati bersalah kerana menyerah haiwan dan kejam. Walaupun haiwan ini banyak membawa mudarat kepada manusia, namun ia tetap ada ciptaan Allah. Kita juga tidak boleh sebenarnya menyaksikan haiwan ini dan tetap hidup di syurga kerana imannya pada manusia melebihi segala. Terdapat sudah dalam sejarah budak pemuda yang beriman, budak beludak berserakan, budak dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan syurga. Hikmah yang kemudian fokus kajian. Jika seekor anjing pun boleh setia, maka tidak kita sebagai manusia? Setialah kepada Allah, setialah kepada iman, setialah kepada kebenaran. Kerana di sisi Allah yang dinilai bukan rupa, tetapi iman dan takwa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada peserta yang